Pernahkah kita rasa hidup ini terlalu kejam, seolah-olah semua pintu tertutup rapat dan harapan pun pudar? Mungkin kita rasa macam terperangkap dalam situasi yang tak adil, di mana setiap usaha kita nampak sia-sia. Hati kita bertanya, adakah ini sahaja nasib kita? Kisah ini tentang Yusuf, yang dijual sebagai hamba oleh abang-abangnya sendiri, difitnah, lalu dibuang ke penjara tanpa sebab jelas. Bayangkan derita dan kekecewaan itu. Namun, Alkitab dengan jelas menyatakan, Tuhan menyertainya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Kejadian 39:2. Kehadiran Tuhanlah yang mengubah derita menjadi berkat. Mesej ini lebih daripada kisah purba. Ia janji hidup untuk kita hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tak kira seburuk manapun keadaan. Sama seperti Yusuf yang tetap memancarkan martabat walau di penjara, kita juga boleh hidup dengan kehormatan seorang raja, kerana kasih dan penyertaan Tuhan sentiasa ada. Percayalah, kasih-Nya akan mengangkat kita.